Tahun lepas beratok lebih kurang 300 meter. 300 meter? Ha? Ush. Tahun ni saya Tahun mau ni? beratok sampai ke Spice Arena. Uish. Sekarang kita bersiaran langsung kat tapak Bazar Ramadan The Fat Burger untuk tahun 2026. Sekarang saya bersama dengan live host The Fat Burger sepanjang bulan puasa, Misha nama dia. So, Misha, perkenalkan diri sikit kat dia. Nama saya Misha, boleh panggil Syah. Syah dari Sungai Petani. YSP mo. YSP. Okey, Misha. Apa perasaan Misha once saya panggil Misha untuk jadi live host untuk Bazar Ramadan The Fat Burger ni? Perasaan Syah, first mestilah excited. Excited lah, Excited okay. sebab company besar panggil Syah as host live. So, Misha rasa bersyukur sangat sebab diberi peluang untuk jadi live host dekat Fat Burger. So, The Fat Burger ni satu nama besar bagi Misha. Betul, yes. Mantap, mantap. Especially bulan puasa pula kan. Selalu bulan puasa kita di viral, betul tak? Betul. Fat Burger akan viral. So, Misha mau standby ya. Mental, fizikal, kecaman semua akan ada The Fat Burger macam biasa. So, get ready ya. Boleh ya? Misha dah ready benda tu. Dah. Okey, mantap. Untuk live host punya pengalaman ni, Misha dah berapa tahun dah ada experience? Misha sebenarnya baru 1 tahun. Okey. Tapi dalam masa 1 tahun tu, banyaklah Misha dah belajar, experience, basic untuk jadi live host kan. Okey. Macam contoh untuk kedai makan pula, macam Fat Burger, kita nak interact customer untuk datang tu kan. Misha dah tahulah macam mana. Maksudnya Misha dah pernah ada nak experience. communicate dengan netizen-netizen. Dah pernah ada experience untuk kedai makan punya live host pernah Ya, ada lah sebelum betul. ni. Ya. Okey, mantap. Itu memang insya-Allah sesuai lah untuk The Fat Burger kan. So untuk Bazar Ramadan tahun 2026 ni, The Fat Burger punya Bazar Ramadan ni, apa yang Misha expect lah sepanjang Misha bakal jadi live host untuk The Fat Burger nanti? Apa yang Misha expect, lagipun ni first time Misha nak jadi live host Betul, kat Fat betul. Burger kan. So Misha harap Fat Burger akan lagi sambutan yang hangat lah untuk tahun ni. Beratok lah. Betul. Beratok Beratok lah. lagi daripada tahun lepas. Betul. Lagi ramai customer lah. Tahun lepas beratok lebih kurang 300 meter. 300 meter? Ha? Ush. Tahun ni saya Tahun mau ni? beratok sampai ke Spice Arena. Uish. Sampai ke Panjang Spice betul, Arena. abang. Boleh, insya-Allah. Boleh, Kata-kata boleh. itu satu Berapa doa. tadi? 50,000. 50,000 Tupperware yang kita perlu jual. Hampa dengar tak 50,000 Tupperware? Numbers dia tu. Saya dah beritahu kat Misha dah tahu numbers dia 50,000. Boleh buat Misha. InsyaAllah Okay, boleh buat. insyaAllah, Percaya insyaAllah. cakap saya boleh buat. Last year pun kita pecah rekod sales tahunan sepanjang sejarah The Fat Burger. Tahun ni memang Boom. Jualan lagi meningkat. meningkat insyaAllah. So thank you very much Misha. Ya. Apa yang nak beli Misha nanti? Apa yang nak beli roti john? Apa yang nak beli roti john nanti boleh mai ke Bazar Ramadan by The Fat Burger. Roti john inti dan kebab bagi kita dan juga roti john inti pun ada. Lagi satu menu special rahsia lagi aku tak boleh beritahu. Boleh mai lah support kita roti john inti dan kebab. Beli kod roti john lah, bukan beli Misha. Kan.